Nampak tak? Ada pondok kecil ni. Yang 901 ni kan? Kemudian ada pondok lagi kan? Kemudian ada lagi satu lagi pondok dekat belakang tu. Belakang kereta polis ni. Itu kita boleh buat sebagai kaunter pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada kali ini ialah bahagian kedua vlog umrah kami. Setelah berehat di bilik hotel dan menunaikan solat subuh di bilik masing-masing, kami semua berkumpul di pekarangan Masjidil Haram. Di sini, mutawif kami Ustaz Fayad memberikan sedikit taklimat dan panduan tentang ibadah yang bakal dilaksanakan. Beliau menerangkan langkah-langkah serta doa-doa yang perlu dibaca semasa tawaf dan sa'i nanti supaya setiap jemaah lebih bersedia dan memahami perjalanan ibadah ini. Selepas taklimat ini, kami akan memulakan ibadah tawaf mengelilingi Kaabah diikuti dengan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, iaitu dua amalan penting dalam menyempurnakan umrah. Perasaan ketika ini memang sangat istimewa kerana inilah tertib pertama kali kami akan menunaikan ibadah umrah di Baitullah. Yang kecil-kecil tu nak kena alert sikit insya-Allah. Alhamdulillah, selesai dah melakukan tawaf dengan Atif. Kami berdua terpisah daripada grup disebabkan oleh kesesakan semasa tawaf. Disebabkan saya bawa Atif semasa tawaf, saya memilih untuk memilih pusingan yang paling jauh untuk mengelakkan kesesakan. Atif. Tu Kaabah, tunjuk Kaabah. Kaabah koyak. Jadi, sebelum meneruskan untuk ibadah sa'i, kami cuba untuk menunggu jemaah lain di laluan ke Bukit Safa. Mana tahu boleh terjumpa semula. Okay, kita tunggu sini, tunggu Nekma dekat sini. Okay, Bapa nak gambar Atik dekat Kaabah boleh? Sini, Atik di sini. Okay, tunjuk. Peace. Bapa. Jom. Sini jom. Okay, kita duduk sini. Kita tunggu sini. Tunggu sini. Kejap, tunggu kejap. Dekat atas tu. Tawaf umrah ialah pusingan 7 kali mengelilingi Kaabah. Merupakan rukun wajib dalam ibadah umrah yang dilakukan setelah berniat ihram dan sebelum melakukan sa'i. Jemaah wajib mematuhi syarat-syarat seperti suci daripada hadas, menutup aurat dan memulakan tawaf dari sudut Hajarul Aswad dengan Kaabah di sebelah kiri serta menyempurnakan 7 pusingan. Satu pusingan tawaf di Kaabah boleh mencapai jarak 250 hingga 500 meter bergantung pada kedudukan jemaah di dalam kawasan Mataf. Oleh itu, 7 pusingan tawaf lengkap mengelilingi Kaabah boleh mencecah sekitar 3.5 km secara keseluruhannya. Baju warna merah. Ke? Baju warna apa? Merah dan Biru. Atik, peace. Hebatlah Atik. Orang tadi cubaan untuk berjumpa dengan jemaah lain tidak berjaya. Mungkin mereka lebih dahulu pergi ke Bukit Safa. Setelah menunggu lebih kurang 15 minit, kami berdua pergi ke Bukit Safa untuk melakukan ibadah sa'i.
Sa'i dalam umrah ialah berjalan atau berlari anak sebanyak 7 kali di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ia merupakan salah satu rukun umrah yang wajib dilakukan dan bermula dari Safa menuju ke Marwah, lalu berakhir di Marwah selepas pusingan ke-7. Ibadat ini memperingati peristiwa Siti Hajar yang berulang-alik mencari air untuk anaknya Ismail. Jarak antara Bukit Safa dan Marwah, tempat pelaksanaan ibadah sa'i dalam haji dan umrah, adalah sekitar 400 hingga 450 meter untuk satu kali perjalanan. Dan total jarak antara 7 kali putaran sa'i adalah sekitar 3.15 km. لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Selesai melakukan sa'i, kami berjumpa semula dengan jemaah yang lain. Tok Ayah dan Nek Ma turut ada menunggu di Bukit Marwah. Jemaah lelaki sedang melakukan rukun terakhir dalam umrah bertujuan untuk membebaskan jemaah daripada pantang larang ihram. Jemaah perlu menggunting atau mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut bagi lelaki. Lebih afdal untuk mencukur ke semua rambut di kepala, manakala wanita hanya bergunting. Setelah tahallul, jemaah bebas daripada semua pantang larang ihram. Saya membuat keputusan untuk mencukur ke semua rambut. Dari Bukit Marwah, saya pergi ke kedai gunting berdekatan untuk mencukur dan seterusnya pulang ke hotel. Datang di sini, di kawasan Bukit Marwah duduk Mekah pada datang ke sini untuk mendengar apa yang Nabi tidak katakan. Apa yang Nabi tidak dakwahkan pada orang. Jadi sekiranya orang-orang kafir pada waktu antaranya yang Ahab. Inilah hotel di mana kami tinggal selama 7 hari 6 malam di Mekah. Saya tinggal di bilik berempat bersama isteri dan anak-anak. Selepas selesai melaksanakan umrah pertama dan berehat sebentar di hotel, kami kembali semula ke Masjidil Haram untuk menunaikan solat Asar. Di Masjidil Haram, pihak berkuasa Arab Saudi menetapkan bahawa bahagian bawah masjid hanya dibuka untuk jemaah yang berpakaian ihram sahaja. Jadi, kalau ingin melakukan tawaf sunat, seseorang mesti memakai pakaian ihram.
Memandangkan kami tidak lagi berpakaian ihram, kami menuju ke bahagian atas Masjidil Haram untuk solat berjemaah. Untuk kali ini, Aris dan Atif tidak turut serta. Mereka berehat di bilik hotel bersama Mami. Jarak dari Masjidil Haram ke hotel tempat kami menginap lebih kurang 70 meter dan mengambil masa lebih kurang dalam 6 ke 7 minit sahaja bergantung seberapa laju seseorang itu berjalan. Lepas berehat dan hilang penat, kali ini Aris dan Atif pun bersemangat nak ikut serta menunaikan solat maghrib dan isyak berjemaah di Masjidil Haram. Baba dan Mami pun tolong siapkan mereka berdua
lengkap dengan pakaian masing-masing. Untuk keselamatan, Aris dan Atif memakai rantai tangan keselamatan sebab keadaan di Masjidil Haram memang sangat susah dan kita tak nak mereka terpisah. Kami juga membawa sedikit makanan ringan seperti gula-gula, coklat dan kurma untuk disedekahkan kepada jemaah yang ada di sana. InsyaAllah, walaupun kecil, mudah-mudahan jadi amal yang diberkati. Supaya mereka tidak cepat bosan, Aris dan Atif turut membawa buku, pen dan cawan kertas untuk dijadikan permainan kecil sementara menunggu waktu solat. Maklumlah, kami akan berada lama di masjid dari waktu maghrib sehinggalah selesai solat isyak. Detik ini memang sangat bermakna. Bukan sahaja dapat solat berjemaah di Masjidil Haram, tapi juga dapat bersama anak-anak, mendidik mereka dengan suasana ibadah di dalam suci. Biarkan je.